Korang ingat lagi tak hari tu Yasin datang pasal langsir dekat rumah aku kan? Kali ni dia datang lagi guys. Nak buat apa pula ni? Aku tak ada order apa-apa pun. Aduh, tak cukup ke kau dah buat langsir yang semat dekat rumah aku? Ni nak menambah-nambah lagi ni, siapa nak bayar ni? Aduh, ni mesti bini aku yang panggil dia datang lagi kan? Aku ingat dia nak betulkan langsir kat belah bawah tu. Tapi kali ni dia naik atas pula weh. Ini dah melampau. Tapi kalau dia nak buat lawak, apa salahnya guys? Macam biasa, dia duk ukur lah daripada atas ke bawah, bawah ke tepi, tepi ke belakang tingkap bilik aku ni ha. Macam kau tengok langsir aku yang sebelum ni. Ish, memang tak berselera langsung weh nak tengok. Lepas tu time dia dah nak balik dia kan, dia suruh aku pilih material and esok lusa dia datang balik. Ha, hari ni dia datang balik guys. Kali ni dia tak datang seorang weh, tapi dia bawa abang dia pula. Apa kehenya yuk? Ha, lantak lah janji smart. So macam biasa, dia ni memang betul-betul ada diploma at OCD weh. Dia punya teknik pemasangan tu memang aku tak dapat nafikan. Yang belah atas tu kan, dia gunakan teknik ekspor. Ha, macam tu lah dia cakap. Aku tak tahu sangat benda-benda gini. Bilik bibik aku pun sama. Bilik anak aku pun sama weh. Bila dah siap, aku cakap kau, Fu, ini bukan level-level rumah Cristiano Ronaldo lah. Rumah Justin Bieber, rumah Taylor Swift pun kalah weh dengan Yasin punya langsir. Hai, kalau korang nak buat juga dekat rumah korang, homestay ke Airbnb ke, ha, panggil je lah dia datang weh. Settle masalah korang. Masalahnya smart gila weh. Okeylah, bye-bye.